Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Saya Umi Zafira binti Muhammad Nizam, murid tahun 5 Najihin. Saya dari Sekolah Kebangsaan Felda Cemamoy. Pada hari ini, saya akan menyampaikan resensi buku bertajuk Haiwan Berharga, karya Zarina Ismail daripada siri Sayembara Fakta Haiwan, terbitan Pustaka Cahaya Ilmu pada tahun 2024. Buku ini mengisahkan tentang kehidupan seekor haiwan yang sangat berharga, iaitu badak sumbu. Kisah ini membuka mata pembaca tentang nasib malang haiwan-haiwan yang dijadikan mangsa kerakusan manusia. Cerita dimulakan apabila seekor badak sumbu ditemui dalam keadaan sangat kritikal, berlumuran darah dan juga tidak bermaya kerana tanduknya telah dipotong oleh pemburu haram. Tanduk tersebut diambil kerana harganya yang sangat tinggi di pasaran gelap. Dalam keadaan yang menyayat hati ini, seekor arnab telah menemui seekor badak sumbu tersebut. Sang arnab yang berhati mulia tidak meninggalkan badak sumbu bersendirian. Arnab berusaha membantu dan merawat luka badak sumbu dengan menggunakan daun-daun hijau untuk menutup dan menghentikan pendarahan. Sikap prihatin dan tolong-menolong yang ditunjukkan oleh arnab akhirnya membantu luka badak sumbu sembuh sedikit demi sedikit. Setelah sembuh, badak sumbu menceritakan kepada sang arnab bahawa bukan dirinya sahaja yang telah ditangkap oleh pemburu haram, malah sang gajah juga kerana gadingnya yang sangat mahal dan berharga. Sang gajah ialah buruan utama bagi pemburu haram kerana gadingnya boleh dibuatkan berbagai hiasan. Perjalanan mereka menjadi semakin menyedihkan apabila mereka menemui citah yang telah mati kerana bulunya yang telah disiat dengan kejam. Bulu citah boleh membuat baju yang sangat mewah dan juga boleh buat barangan yang mewah. Selain itu, mereka juga menemui pelanduk yang tanduknya telah dipotong dengan kejam. Melalui kisah-kisah ini, jelaslah bahawa sikap zalim dan tamak manusia telah membuat haiwan-haiwan ini menderita. Buku ini bukan sahaja menyampaikan tentang fakta haiwan, malah memberikan kesan dalam terhadap sang pembaca. Pada pendapat saya, buku ini sangat menarik dan menyentuh hati kerana dalam buku ini ada nilai murni seperti tolong-menolong, bertanggungjawab dan juga baik hati. Buku ini juga boleh dibaca oleh murid sekolah rendah kerana bahasanya sangat ringkas dan juga memberi kesan yang dalam terhadap pembaca. Kesimpulannya, manusia harus membuang sikap zalim terhadap haiwan kerana haiwan juga mempunyai hak untuk hidup di habitat mereka. Kita generasi muda haruslah memupuk rasa cinta kepada haiwan dan berusaha melindungi haiwan daripada kepupusan. Sekian saja daripada saya.